Kalau mungkin kolaborasi yang seperti mana Encik Nazam melihat, mereka ada juru kamera dekat sini. Siapa juru kamera? Itu dia. Oops. Okey, siapa dekat sini penyunting? Yang editor, siapa editor? Mereka ada editor, mereka ada juru kamera, mereka ada full team, pengacara. Encik Nazam melihat kepada tim dan juga kru ini, bagaimana kolaborasi yang terbaik dengan generasi muda ini dapat menyampaikan inisiatif dan juga hasrat KDB Waste Management untuk ketengahkan apa inspirasi yang terbaik kepada rakyat di luar sana? Okey. Berat juga soalan ni. Okey, KDB Waste Management, apa yang kita buat pun, jika orang tidak tahu, it's not good. Yep. Apa inisiatif kita nak buat, orang tak tahu, tidak baik. Itu bagi kita komunikasi amat penting. So, disebabkan itu pihak KDB daripada tahun pertama, tahun kedua bersama dengan Sinar Bestari dalam program seperti ini untuk mencukil bakat-bakat baru, untuk melihat apa yang kita boleh buat bersama. Yep. So, apa yang kita boleh buat? So, dari segi kita generasi kita sekarang ni berubah. Saya mungkin generasi yang lama kan. Tapi kita faham generasi baru sekarang ni luar biasa. Kita tak nak underestimate pun, sebab kita tengok siapa yang buat Facebook, Instagram, semua orang baru. Sebab I tahu dalam adik-adik kita ni mempunyai idea yang sangat jauh yang tak terfikir oleh kita. Sebab dari pihak pengurusan kita tahu adik-adik kita ni mempunyai idea yang kadang-kadang kita tak terfikir pun. Betul. Konten yang kita tak terfikir, kita boleh bantu adik-adik ni dengan bagi konten, and then kita sumber, biar sumber, support, peluang, tempat kita, platform, untuk you menambahkan kreativiti you. Nasihat I, Yep. jangan stop, explore je, you masih muda. Tunjukkan kepada kita kemampuan you.